Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Hari Koperasi Negara 2025 kepada seluruh anggota gerakan koperasi di Malaysia dan rakan-rakan koperasi di seluruh dunia. Kedua-dua sambutan ini menjadi simbol kekuatan dan kesatuan gerakan koperasi dalam membina masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kita sememangnya patut berbangga kerana Malaysia tidak hanya aktif di peringkat nasional tapi juga berperanan penting dalam membina jaringan koperasi di peringkat antarabangsa. Angkasa terus menjadi penghubung strategik melalui pelbagai jawatan kuasa di bawah International Cooperative Alliance Asia and Pacific, khususnya menerusi ICAAP Committee on Cooperative in Educational Institution, di mana kita telah menjadikan Malaysia sebagai peneraju dalam memacu pembangunan koperasi pendidikan, terutamanya koperasi sekolah. Malaysia kini mempunyai lebih 2,500 koperasi sekolah yang menjadi platform latihan kepimpinan dan keusahawanan pelajar. Inisiatif ini telah mendapat pengiktirafan ICAAP sebagai model rujukan terbaik di rantau Asia Pasifik. Ini juga bertepatan dengan tema Tahun Koperasi Antarabangsa 2025 iaitu Koperasi Membina Kesejahteraan Sejagat, yang menekankan koperasi sekolah sebagai platform penting dalam membentuk generasi muda bukan sahaja celik koperasi tetapi juga bersedia menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara dan global. Prinsip ini kekal menjadi panduan dalam setiap tindakan koperasi dari peringkat sekolah sehinggalah ke jaringan global. Akhir kata, marilah kita sama-sama memperkukuhkan nilai koperasi dalam diri, memperluas jaringan dan pengaruh koperasi di pelbagai peringkat, serta menyemai semangat solidariti dalam membina masa depan yang lebih mampan. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Hari Koperasi Negara 2025.